Tengok ni, korang tahu tak korang boleh masuk Aquaria KLCC percuma je. Sangat berguna, boleh jimat, tambah pula cuti sekolah ni. Seorang boleh jimat RM55. Ini dia harga tiket asal. Best juga masuk dalam ni, tambah pula bila masuk percuma. Bila dah masuk sini baru tahu, walaupun nama dia Aquaria, tapi bukannya semua haiwan akuatik je. Ada juga haiwan yang lain. Tempat pun cantik. Mula-mula kita akan masuk kawasan piranha ni dulu. Lepas tu ada juga kolam yang kita boleh pegang dalam tu. Ada starfish, ada ikan. Last kali korang akan masuk terowong yang ada akuarium besar macam ni. Paling unik terowong ni tak payah jalan pun tak apa sebab dia ada travelator. Terowong ni memang best. Boleh tengok ikan lalu atas kita. Baru tahu macam mana rupa ikan pari dari bawah. So pengalaman nak masuk Aquaria KLCC sekarang dah boleh percuma. Tengok resit ni, Aquaria KLCC RM0. So senang je, trik nak masuk free ke Aquaria KLCC ni, korang boleh redeem birthday korang. Yang bestnya dia tak semestinya exact date, tapi yang penting dalam bulan yang sama. Nak claim pun mudah, bawa je IC pergi ke kaunter tiket, lepas tu korang kena isi form sikit dan dapat QR tiket macam ni. Dia akan tulis complimentary birthday. So kalau ada family ataupun kawan yang lahir dalam bulan yang sama, lagi untung, semua boleh masuk free. So apa lagi? Bolehlah plan journey ke Aquaria KLCC.